Video ini disponsor oleh Pala Bola Merch pada tahun 2025. Dapatkan jersey Pala Bola untuk 2025 ini sekarang. Edisi warna hitam dan juga putih. Menggunakan desain moden, kain berkualiti, model penyokong pasukan belasahan, MU. Dengan harga serendah RM65 sahaja sehelai. Link pembelian ada di description dan pin komen. Hei, jarang betul referee nak berpihak dekat Manchester United kan? Selalunya kena zalim. So dalam video kali ni, kita nak review game Europa League antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Athletic Club. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak review game Manchester United dengan pasukan Athletic Club. Game lain kita minta maaf lah kalau kita tengok dalam semi final kali ni semua tim menang besar. Lagi-lagi tim daripada England, Chelsea belasah juga dalam semi final Conference League. Tottenham menang 3-1 dalam Europa League. MU pun menang 3-0 dengan Athletic Club. Satu game yang kita boleh kata fight betul-betul, Real Betis dengan Fiorentina, Anthony score. Tapi dalam video kali ni kita nak review game Manchester United dengan pasukan Athletic Club. Tapi sebelum tu apa tengok baju yang aku pakai ni adalah Pala Bola merchandise, iaitu jersey yang kita jual. Kita ada dua jenis, iaitu warna hitam dan juga warna putih. Kita gunakan kain berkualiti Lycra 260 GSM. Hampa pakai pun tak panas, sejuk je walaupun kain dia tebal. Kalau hampa nak beli satu boleh beli satu, nak beli dua-dua pun boleh. Kalau hampa rasa cantik belilah kan, tapi kalau hampa rasa tak berkenan tak payahlah beli. Tapi kalau hampa rasa hampa nak support, bolehlah dapatkan. Macam mana nak beli boleh tekan dekat link dekat description kat bawah, okey. Pre-order kita akan ditutup pada 11 Mei. Siapa lambat kita tinggal. Boleh order lah ni. Gaji kan dah masuk. RM65 je pun, tak mahal pun. Hang transfer RM65 sudah dapat baju Pala Bola. So dalam game semi final antara pasukan Manchester United dengan pasukan Athletic Club, MU berjaya menang 3-0 dekat Bilbao punya stadium. Dan kalau hampa nak tahu, stadium yang MU main ni adalah stadium yang akan guna dekat final nanti tau. So orang boleh kata rehearsal dulu lah kan. Harap-harap macam tu lah. Dan mungkin ramai akan cakap referee lebih bias dalam game ni ke arah Manchester United, tapi kad merah yang dia bagi dekat play pasukan Athletic Club tu kalau hampa tengok live aku, hampa tengok story aku, hampa tengok aku komen-komen dekat posting-posting, bagi aku agak kurang setuju jugalah dengan kad merah tu. Tapi bila aku tengok balik, mungkinlah ada point juga referee bagi kad merah tu. Tapi apa dia? Sehari aku sembang. Kita tengok game macam mana dulu. So kalau kita tengok daripada segi line up dulu, daripada segi line up kita boleh tengok ada beberapa player dah balik, macam Amad Diallo, macam Matthijs de Ligt, tapi dia pasti lagi duduk dalam sub. Walaupun untuk Amorim dia ada pemain attacking macam Mason Mount, macam Kobbie Mainoo, dia lagi prefer untuk startkan Manuel Ugarte dan juga Casemiro dekat bahagian pivot. Dan lebih mengharapkan pemain macam Bruno Fernandes, Garnacho dan juga Højlund untuk jalankan raja-raja attack. Mazraoui start belah kanan, Dorgu start belah kiri. Sebenarnya kalau lepas aku tengok performa lawan pasukan Bournemouth game lepas, aku expect mungkinlah Amorim akan startkan Luke Shaw tau, main dekat left wing back. Tapi dalam game ni Amorim memang sayangkan Dorgu. Aku rasa mungkin dia nak bagi Dorgu ni confident tau. Sebab tu dia keep bagi game time dekat Dorgu. Dan back 3 MU pakai bagi aku solid jugalah kan. Kalau kita tengok dua solid, satu tak solid. Maguire dengan Euro solid, sekali tengok ada Lindelof. Aku tengok Lindelof ada, aku tepuk dahi dah. So Athletic Club pula mereka turunkan barisan terkuat mereka. Aku sebelum game aku ingat Nico Williams injured, sebab hari tu tengok berita ramai kata Nico Williams injured. Sekali tengok line up, no, dekat kanan ada William, kiri ada William. Aku pun waktu tu buat muka pasrah macam yang anjing muka pasrah dekat TikTok tu. Memang ada rasa macam mampus lah MU kan. Hai, waktu tu aku rasa macam mampus dah kan. Kalau ada seorang William pun aku rasa macam dah sabuk dah. Ni ada dua William, Nico Williams dengan Inaki Williams. Dua-dua ni laju pula, lincah pula. So aku rasa macam susah juga lah game ni kan nak menang. So sebelum dalam game aku tak expect pun MU akan menang dalam game ni. Cuma aku expect MU paling kurang tak kalah, boleh seri dekat game ni dan cuba kill the game dekat Old Trafford nanti. Dan dalam game ni walaupun MU menang 3-0, leading 3-0 waktu half time, kalau hampa nak tahu sampai 30 minit pertama tu MU tak ada shot on target langsung tau. Kalau kita nak kata MU barai pun tak ada lah juga. Tapi aku boleh kata Athletic Club lagi function dalam game ni. Depa punya pressing bukan macam tim-tim Spanyol lain lah. Kalau hampa tengok rekod MU lawan dengan tim Spanyol lain, contoh macam Sociedad depa punya pressing tak ada lah solid sangat. Tapi Athletic Club ni depa punya pressing menyeluruh tau. Sampai
MU dalam game ni nampak macam tak cukup player. Lepas tu tactical armoring pun satu juga. Aku rasa masih lagi kurang sempurna lah ni. Sebab kalau hampa tengok lah ni, bila MU pegang bola, pemain attacking macam terlalu tinggi sangat tunggu dekat atas. Mereka ni macam tak turun tolong. So buatkan dekat tengah MU tu selalu sangat expose, kena rampas bola dengan Athletic Club. Berapa kali anda tengok Ugarte hilang bola, Dorgu buat mistake, Lindelof banyak kali buat mistake dalam game ni. Tapi secara tiba-tiba dengan satu attack, Maguire jadi winger. Hang tahu tak Maguire jadi winger? Lagi bagus lagi Garnacho main dalam game ni tau. Walaupun dia jadi winger tu sat je. So kalau hampa nak tahu, dalam 30 minit pertama ni, MU cara attack mereka pun just main counter attack sahaja. Dan ada jugalah MU boleh score gol, tapi gol tu offside, gol daripada Garnacho. Sampailah satu serangan, Maguire jadi winger. Dia tunjuk dekat Garnacho macam mana hang nak tenang sikit jadi winger. Aku tahu Garnacho ni cara dia dribble. Kalau hang tengok Garnacho dribble dengan si A dribble tu muda, Garnacho memang jadikan si A tu panutan dia tau. Sebab cara dribble lebih kurang sama, tapi output dia berbeza. Maguire dekat belah kanan tu, dia relax je makan defend macam tu. Lepas tu dia crossing, dapat dekat Ugarte tanduk, pi dekat Casemiro tanduk gol. So waktu tu aku macam tak percaya je MU boleh leading. Sebab waktu tu kalau kita tengok MU agak struggle jugalah. Athletic Club depa tak habis-habis serang MU tentu, tapi nasib baiklah depa punya chance depa tak boleh convert. Bila dah leading 1-0 tu hang boleh tengok MU dah start berani menyerang lagi. Dan kali ni dengan satu crossing sekali lagi, Højlund tiba-tiba jatuh dalam kotak penalti. Dan waktu tu Højlund minta penalti. Waktu tu aku tengok macam, okey, ni mungkin boleh dapat penalti sebab ada kontak. Tapi tiba-tiba referee bagi kad merah. Dia bagi penalti tu aku tak terkejut. Aku tepuk tangan sebab aku rasa tu memang penalti kot kan. Sebab kawan tu memang pergi peluk Højlund terus. Tapi masalahnya tiba-tiba referee bagi kad merah dekat defend tu. Kira tak ada belas kasihan, bukan bagi kad kuning tapi terus kad merah. Yang mana aku rasa kad merah ni lah telah mengubah perjalanan game ni sepenuhnya. Daripada awal kita tengok Athletic Club macam boleh menang je dalam game ni, tiba-tiba depa pula kena main bertahan sebab main 10 orang pemain. Kalau apa tengok daripada sudut negatif saja, mungkinlah kita duk rasa MU baik arah apa semua kan. Tapi itulah MU nak baik arah macam mana? Duit pun tak ada. Nak baik arah lagi, takkan nak baik arah kan? Tapi kalau tengok daripada sudut positif, kalau hang tengok betul-betul dalam game ni, aku pun dulu mula-mula tak setuju. Tapi bila aku tengok balik, mungkin ada possible referee bagi kad merah. Sebab apa? Sebab dalam game ni waktu Vivian tackle tu, dia tak ada niat langsung nak rampas bola. Dia memang nak kacau Højlund score saja. Dan kalau dia tak kacau tu, Højlund boleh tap masuk dalam gol. So ni orang kata adalah peluang untuk menjadikan gol. Dia halang. Walaupun tu crossing dan kita tak nampak macam peluang untuk menjadikan gol. Sebab Højlund tu kalau hang bagi dia seorang-seorang pun belum tentu dia boleh score. Tapi still tentu Højlund memang ada peluang one on one dengan keeper. Dan chance bola tu dah main dekat dia, tapi dia ditarik oleh defend. Sebab tu lah kot mungkin referee bagi kad merah. Tapi tak tahu lah kot kan. Sekejap orang kata, alah tim hang boleh lah kan ada cakap tu. Cuba kalau tim hang kena kad merah. Macam tu lah kan kita nak cakap. Senang cerita referee bagi red card tu aku kurang setuju. Tapi aku tak boleh nafikan memang ada point kalau nak bagi kad merah tu. Dan aku rasa kad merah tu dah jatuhkan moral player-player Athletic Club. Sebab tu mereka rasa macam mereka ni dia rompak referee. Sedangkan memang ada kontak dan player mereka memang halang untuk jadikan gol. Dan Bruno boleh score gol penalti. Tak lama lepas tu MU gunakan advantage. Pertama kali aku tengok MU gunakan advantage bila pasukan lawan main defense. MU attack dan dapat gol daripada Bruno Fernandes. Kalau hang perasan dalam game ni, Ugarte buat 2 assist. Gol ketiga Bruno tu pun Ugarte yang assist. Tapi sebenarnya walaupun leading 3-0, aku still tak percaya MU akan boleh menang dalam game ni. Sebab MU ni selalunya kalau nak menang, mereka ni suka buat drama tau. Aku duk cakap kan, minit 70-80 ni aku takut Athletic Club skor 1 lepas tu comeback kan. Nasib baiklah mereka tak comeback dalam game ni. Dan sebenarnya MU ada banyak lagi chance untuk skor tau. Paling kurang kuasa dalam game ni MU mungkin boleh menang 5-0. Sebab ada 2 lagi chance MU dalam game ni kena tiang. Satu daripada Mazraoui, satu lagi daripada Casemiro lagi. Casemiro what a player dalam game ni. Dia memang tunjukkan kualiti dia sebenar dalam game ni. Kalau untuk Athletic Club, pemain macam Nico Williams dan Inaki Williams, mereka memang cuba menyerang tau. Tapi kalau hampa tengok defend Manchester United memang macam gini dalam game ni. Kecuali Lindelof lah kan. Tapi ada Lindelof juga dia buat block tau. Kalau kita ingat balik, cuma satu tu je lah kan. Tapi satu tu pun kalau dia tak buat block shot dalam game ni, mungkin MU kena 1-0, lepas tu MU akan down. So penting jugalah kerja Lindelof tu. Inaki Williams dengan Nico Williams, mereka cuba masuk sehabis baik. Lagi-lagi Nico Williams, dia cuba do everything dalam game ni. Tapi memang MU akan mark mereka habis-habisan bila mereka dapat bola. Inaki Williams, kalau dia dapat bola, hang tengoklah kan, defend MU akan kau-kau pergi dekat dia. Tapi banyak kali juga dia lepas. Tapi Nico Williams memang tak dapat lepas langsung dalam game ni. Bila dia dapat bola je, hantar dah siapa duk ligan dia, Mazraoui dalam game ni memang solid nak mampu ya. Dapat je dekat Nico Williams, dia terus pergi ligan terus kawan tu. Tak kira dia jauh daripada kawan tu ke apa, dia terus pergi ligan kawan tu. Sebab tu lah dalam game ni Nico Williams agak struggle. Dan second half aku harapkan MU boleh score gol lagi lah kan. Tapi itulah tak boleh tambah pula gol. Cuma aku rasa kemenangan 3-0 ni, lepas tu dekat away pula, ni adalah satu benda yang pelik. Kan dekat dunia ini kita ada 7 keajaiban dunia kan.
kan, kita boleh tambah satu lagi. Kemenangan MU dekat away menang besar. Jadi 8 dekat jaban dunia. Sekenal boleh kata tak ada apa nak sembang pun. Dan ada satu isu lagi. Waktu ni lah mereka kata Man United bayar referee. Sebab apa tentu Maguire pun halang play Athletic Club tengah serang, tapi dia tak dapat kad langsung. Kad kuning pun tak dapat. Kalau hampa tengok balik, aku rasa tu macam kad kuning kot, ataupun boleh kata tu pun peluang untuk menjadikan gol. Hampa cuba komen kat bawah hampa rasa macam mana. Dan kalau kita nak rankingkan performance untuk player-player pasukan MU, so kita boleh ulas lebih sikit lah kan, sebab review satu game saja. Bagi aku Bruno Fernandes lah pemain yang paling perform. Pugante daripada segi first half dia agak barai sikit, dan dia pun macam try hard juga nak dribble, tapi daripada segi overall gameplay dia okey je. Højlund mengejutkan dalam game ni ya. Dia walaupun dia tak score dalam game ni, tapi daripada segi first touch, daripada segi larian dia tak nampak macam main wrestling dalam game ni, dan nampak dah confident dia dah start balik. Cuma dalam game ni kalau kita nak kata pemain yang mengecewakan, mungkin ada 4 player lah. Yang pertama adalah Garnacho. Garnacho macam biasalah kan, macam kau cakap tadi, dia suka nak dribble hilang bola. Passing dekat orang tak pernah nak passing elok-elok. Dia passing mesti orang kena lari nak ambil bola dia. Pelik betul Garnacho ni kan. Yang kedua adalah Patrick Dorgu. Patrick Dorgu pun nampak gugup dalam game ni bila kena pressing. Tapi kalau aku tengok dia main dekat kiri dengan kanan. Bila dia main dekat kanan tu nampak lagi elok. Mungkin lepas ni Amorim boleh tukar Dorgu main dekat belah kanan, sebab bila dia main dekat belah kiri tu nampak macam dia tak selesa sangat. Padahal itu memang posisi dia tu. Pemain yang ketiga adalah Mason Mount. Mason Mount bila masuk kan, aku dah kata dah kan, aku dah semak dah tengok Garnacho dalam game ni. Tapi bila Mason Mount dia macam tengok tiba-tiba ada 2 Garnacho dekat atas padang. Try hard sangat nak naik atas. Cubalah main simple saja. Ni dapat bola tak tengok orang dah ni. Memang nak dribble saja, tolak pergi depan sampailah dapat foul. Mason Mount ni kalau masuk mesti dapat kad kuning. Atau dia dapat kad kuning juga dalam game ni. Pemain yang keempat adalah Lindelof. Dia banyak buat mistake dalam game ni, tapi nasib baiklah mistake-mistake tu di cover oleh teammate dia. Kalau tidak memang kena maki teruk dalam game ni dia. Onana dalam game ni surprisingly macam ni. Dia bagus dalam game ni. Dia pun tak banyak kena uji sangat. Tapi setiap kali diuji dia boleh perform. Dan kita boleh tengok kembalinya pemain macam Amad Diallo, Matthijs de Ligt. Walaupun dia pemain sat je, tapi dia pun boleh bagi import dalam team. Macam Matthijs de Ligt, dia tunjukkan dalam game ni dia memang solid. Aku rasa lepas ni dia memang akan partner dengan Maguire dengan Euro je lah. Lindelof memang orang bagi peluang pun tak dapat main elok. Memang aku rasa lepas ni game over lah dia. Untuk Amad pula, dia baru masuk je dia boleh main elok tau. Aku harapkan lepas ni kita dapat tengok banyak lagi aksi Amad Diallo. Harap-harap tak injured lah lagi. So kita tengok jugalah beberapa keputusan lain macam Tottenham. Mereka pun boleh menang 3-1 dengan Bodo Glimt. Tapi aku rasa satu gol yang Bodo Glimt score tu mungkin bahaya juga tu untuk Tottenham tu. Sebab sekelip mereka akan lawan dekat Bodo Glimt punya home. Kalau hampa nak tahu, Bodo Glimt dekat mereka punya home ni risau sikit tau. Mereka punya performance kau-kau sikit dekat home. So Tottenham aku rasa mereka tak boleh confident sangat Takut mereka kena comeback nanti kat sana. Chelsea menang 4-1. Bukan setakat menang 4-1. Nicolas Jackson, Madueke, Sancho pun skor dalam game ni. Dan kalau hampa nak tahu, ni adalah gol pertama Sancho dalam kompetisi Europe untuk pasukan Chelsea. Dan Fiorentina kalah dengan pasukan Real Betis. Gol Anthony memang lawa. Dia shoot kaki kiri tak dapat, dia volley kaki kanan. Memang macam gini punya Anthony. So mungkin kita boleh predict takut finally siapa dia kan. Kalau untuk Conference League, aku rasa Betis dengan Fiorentina tu mungkin 50-50 lagi. Chelsea mungkin orang kata dah 2 kaki dah masuk final. Sebab game dekat away tau, dia pun boleh belasah juga dia tu. Game dekat home lagi senang lah kot kan. Untuk Europa League pun kita aku rasa macam mungkinlah kita dah boleh decide lah MU dengan Tottenham. Tapi itulah tak 100% lagi. MU ada kemungkinan besar untuk layak lah sebab next game main dekat home. Tapi Tottenham kena hati-hati main dekat away. Satu lagi game yang jalan pada awal pagi tadi, Nottingham Forest. Dia pun kena beduk dengan Brentford 2-0. Lepas ni kalau hampa tengok race nak masuk UCL lah, Nottingham Forest aku rasa agak risau jugalah tu. Dah lah last game dia pun dalam EPL, dia pun kena lawan dengan Chelsea. Aku rasa ni menarik juga ni. Kita nak tengok adakah Nottingham Forest boleh tak kekalkan tempat dia pun paling kurang dalam UCL Sport. Sebab mereka habiskan musim ni dengan majoriti mereka duduk dekat top 4 tau. Takkan nak terciduk ke kan? Kita tengok nanti macam mana. Sebab lah ni Nottingham Forest mereka dah start pressure. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum. Siapa nak beli baju pala bola boleh tekan link dekat description kat bawah, okey?